An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Nabi kata iblis headquarters dia ada di atas air di tengah laut. Daripada sana dia hantar tentera-tentera dia mai ke seluruh pelosok dunia untuk nak buat fitnah kepada manusia Islam yang ada atas muka bumi ni. Dan orang yang paling dekat dan paling kanan pada jeneral di sana adalah orang yang paling kuat buat kacau di kalangan orang Islam. Sehinggalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Depa ni habis duty 24 hours balik PHQ buat report kepada jeneral, fa'altu kadza wa kadza, hari ni aku buat ni. Dia balik buku rekod dia beritahu dekat jeneral dia, hari ni saya buat ini, saya buat ini, kadza wa kadza, satu dia cerita dekat jeneral dia. Fayaqul, jawab jeneral dia ni, ma sana'ta syai'an. Jeneral kata lagu ni punya kerja tak ada guna, hang ni macam tak buat apa. Dia balik pergi, abang ni hari ni saya boleh buat syekh ni kira tak main masjid sembahyang. Dia pergi balik beritahu report ni dekat jeneral. Jeneral kata apa? Ma sana'ta syai'an, macam ni punya kerja tak ada guna punya orang hang ni. Yang tu kira koman, takat pergi pujuk mereka jangan main mengaji, ini benda kecil. Jeneral dia kata, qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaji'u ahaduhum, Nabi kata mai satu orang tentera dia dekat jeneral ni, fayaqul, dia kata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Seorang ni mai kat jeneral, abang, dia kata, saya bos, saya tak lepas dia ni. Saya pergi buat bagi rosak, saya tak lepas dia, saya buat dia sampai bercerai laki bini. Aku buat tadi ni dekat dia ni, farraqtu bainahu wa baina ahli. Saya buat dia, saya jolok dia, saya cucuk dia, saya bakang dia sampai dia lafaz cerai kepada bini dia. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudnihi minhu. Jeneral kata, hang mai duduk sebelah aku. Sampai macam tu dia akan buat sampai ke tahap porak-poranda rumah tangga. Dia kata apa dalam bahasa Arab? Dia kata ni'ma anta. Ni'ma anta maksudnya hang des. Hang memang champion. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim.